Kenapa semayang maghrib, subuh, isya baca kuat dan semayang asar dengan zuhur baca perlahan? Yang pertama sekali, ittiba'us sunnah. Nabi kata, fattabi'uni, ikut apa yang aku buat, membuat. Dalam hadis lebih jelas lagi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu seperti mana yang aku tunjuk contoh semayang. Maka Nabi pun tunjuk contoh dalam bab bacaan. Subuh, gari isya, Nabi baca kuat. Zuhur dengan asar, Nabi baca perlahan. Maka kita ikut attack. Sutil kita ikut. Walaupun tak tahu punca, kita ikut juga. Nombor satu itu sebab yang paling tinggi, ittiba'us sunnah. Ikut sunnah. Yang kedua, semayang zuhur dengan asar itu nak dilakukan sembunyi-sembunyi dalam kota Mekah. Dalam keadaan mereka ramai orang kafir berkeliaran, dia akan bunuh orang Islam. Kalau dengar, kalau orang dengar tengah semayang, dia masuk, dia tahu mana-mana orang-orang yang lemah sudah masuk Islam, dia akan khianat. Adapun garik dengan isya dengan subuh, dia tidur. Itu yang kedua, itu pandangan ulama tafsir. Okey? Jadi setelah Islam menang, kuat gagah, dikekalkan bacaan perlahan itu pada semayang zuhur dan semayang asar. Pendapat yang ketiga, kerana orang dah sedang rehat bekerja, mereka dalam keletihan. Orang rehat kerja, semayang zuhur, maka tidak disuruh baca kuat. Baca perlahan sudah memadai. Kerana apa? Berehat. Tadi kerja daripada pukul 8 sampai pukul 1. Lengah dah. Berehat semayang zuhur kejap, baca perlahan. Tiba-tiba nak baca kuat pula, dah urak lagi. Begitu juga asar, sambung balik kerja lepas zuhur, untuk 3-4 jam lagi kerja, kemudian berhenti semayang asar, pun perlahan, kerana penat. Dan bila dah balik berehat, masuk waktu maghrib, semua orang gagah belaka dah selepas mandi, jadi gagah balik, maka baca kuat. Itu pendapat yang ketiga. Okey?